Nanti orang dengar. Makan tau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Guys, Mami kita tangkap gambar. Datuk tadi dah ambil gambar tadi Datuk. Tak apalah. Banyak-banyak freestyle. Selfie banyak. Tadi dah Dah. Hello Datuk. Tak apa. Abang mana? Freestyle. Tak tahu. Umi tunggu lama, pergilah Syahri. Cantik tu gambar tu. Cepat. Siap Izzah. Datuk. Ya. Banyak sangat ni Datuk. Kejap lagi balik lah. Rasa ni kat tu yang ramai-ramai. Ya Datuk. Okey baiklah. Okey Datuk. Alhamdulillah. Datuk ni ambil Alhamdulillah. gambar, tapi pose tidak Datuk ni. Tak selamatkan dia. Tapi aku pun geram kat dia. Ni mana Jazlan ni? Ya Allah ya Rahman. Apa yang jadi dekat saya tadi ya? Saya terpengsan ke? Allahu Akbar, Ustaz ada kat sini. Saya ni bagaikan jatuh di tiba tangga. Tapi Alhamdulillah, Ustaz ada kat sini. Ustaz tahu kan... jantung saya pula. Awak bukan pingsan ke tadi? Saya pun dah lupa tadi saya pengsan ke. Tapi itu tak mengapa. Tapi Ustaz tahu nama saya Aisyah kan? Allahu Akbar. Sebenarnya saya nak jadi seperti Sayyidatina Khadijah yang mencintai Rasulullah SAW kerana akhlak dan peribadinya. Alhamdulillah. Ya, saya tahu Ustaz mesti rasa pelik. Tapi ini benar. Kerana bila saya kenal dengan Ustaz, saya banyak belajar tentang adab dan juga akhlak Ustaz. Tak pernah lagi saya melihat sebelum ini seseorang lelaki yang seperti Ustaz. Dan kenapa saya macam Ustazah sekarang ni? Segala puji bagi Allah. Baguslah kalau ada yang boleh memberi manfaat. Betul tu. Sebab itulah saya nak rasa saya ini boleh dimanfaatkan untuk Ustaz lah. Ustaz perlu manfaatkan rasa saya ni. Ada apa-apa lagi tak? Kalau tak, saya minta diri dulu. Rasanya tak elok kalau kita berdoaan kat sini. Takut jadi fitnah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kejap masih ada apa-apa lagi Ustaz. Saya pendekkan. Kalau tak baik berdoaan kita pergi ke raya ramai pun tak apa, tapi tak apalah. Saya pendekkan cerita macam ni Ustaz. Saya sebenarnya memang saya nak Ustaz. Apa? Apa saya cakap tadi kan? Saya sebenarnya Ustaz, Pinang Ustaz, Pulau Pinang Ustaz, meminang Ustaz. Pinang? Meminang? Astaghfirullahalazim. Astaghfirullah. Aisyah, saya ni tak bersedia lagi untuk kahwin. Saya ni nak fokus dengan pelajaran saya. Saya minta maaf ya. Saya minta maaf banyak kalau apa yang saya cakap ni menggurui hati awak. Saya minta diri dulu. Assalamualaikum.